Indonesia bakal menjadi halangan terakhir skuad Malaysia bawah 23 tidak lama lagi. Skuad kendalian Nafuzi Zain bakal terbang ke Indonesia bagi menghadapi kejohanan pertama bagi tahun ini, iaitu Piala Mandiri bawah 23 ASEAN 2025. Pasukan muda negara diundi dalam kumpulan A bersama 3 lagi lawan, iaitu tuan rumah Indonesia, Filipina dan juga Brunei. Tugas berat buat Harimau Malaya bawah 23 apabila perlu memperbaiki pencapaian edisi lalu selepas menamatkan saingan pada tempat keempat susulan tewas kepada Thailand menerusi penentuan sepakan penalti. Malaysia bawah 23 dijangka berdepan laluan mudah pada aksi pembukaan kumpulan A apabila bakal berdepan Filipina pada Selasa 15 Julai pada jam 5 petang di Stadium Gelora Bung Karno. Brunei Darussalam menjadi lawan kedua pada Jumaat 18 Julai 2025 jam 5 petang sebelum menghadapi finalis edisi lalu Indonesia pada aksi terakhir kumpulan. Pertemuan Indonesia dan Malaysia dijadualkan berlangsung pada Isnin 21 Julai 2025 jam 8 malam di Stadium Gelora Bung Karno. Skuad muda negara harus menamatkan saingan peringkat kumpulan sekurang-kurangnya di tangga kedua untuk menempah tiket ke pentas separuh akhir dengan aksi bakal bermula pada Jumaat 25 Julai 2025. Penentuan tempat ketiga dan keempat dijadualkan berlangsung pada Isnin 28 Julai, manakala final pada Selasa 29 Julai 2025 dengan kesemua aksi berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno. Sementara itu, jurulatih Malaysia bawah 23 Nafuzi Zain memaklumkan tiada kudrat pemain Malaysia yang berpengkalan di luar negara untuk skuad kali ini. Sebaliknya, kudrat pemain tempatan bakal menjadi sandaran pasukan itu bagi menghadapi beberapa kejohanan termasuk Piala Mandiri bawah 23 pada Julai ini. Buat masa sekarang ini, kita tiada pemain Malaysia yang berpengkalan di luar negara, hanya semua pemain tempatan untuk pasukan kita. Kita ada kumpulan pemain yang agak ramai. Ini memberi ruang kepada kita untuk memilih pemain terbaik untuk kejohanan akan datang. Ini memberi ruang kita menilai pemain-pemain. Ini juga peluang untuk kita mencari bakat-bakat baru yang kita beri ruang. Pemain yang terbaik kita akan panggil kembali pada 1 Julai nanti untuk kem pertama, kata Nafuzi Zain.